seperti kolam beri yang besar di sana. Dia hanya akan berumur beberapa hari sahaja. Ini akan menjadi rumah. Oh, tidak. Wuhuhu! Bot di belakang saya itu telah tinggalkan saya di sini, kawan-kawan. Dan kami akan bertahan di pulau ini untuk beberapa hari akan datang tanpa makanan, tanpa tempat berlindung dan air pun tak cukup untuk terus hidup di sini. Ini akan jadi satu cabaran bertahan hidup solo yang sangat mencabar di pulau ini. Dan harap-harap kami boleh terus hidup untuk beberapa hari akan datang. Inilah situasi yang paling hampir kalau kapal terbang anda terhempas di pulau atau bot anda karam dekat pesisir dan anda terpaksa berenang ke pantai. Kita perlu cari makanan. Kita perlu bina tempat berlindung dan kita perlu dapatkan air. Kalau tidak, memang tak ada peluang untuk kita bertahan sampai dijemput. Jadi, kita dah kosongkan beg galas dan inilah semua yang kita ada untuk bertahan beberapa hari akan datang. Separuh botol air saja. Itu memang tak cukup. Kita juga ada parang. Kita boleh guna ini untuk apa-apa haiwan yang kita dapat. Kita ada topeng di sini yang akan membolehkan kita menyelam, sebuah GoPro, bateri dan drone di dalamnya. Pemetik api lama di sini. Sirip selam, baju wetsuit untuk lindungi aku daripada terumbu dan senjata ini di sini. Harap-harap kita boleh dapat sesuatu dengan alat ini sebab inilah satu-satunya cara kita dapatkan makanan di pulau-pulau ini untuk beberapa hari akan datang. Juga ada quick revive ikonik aku. Korang tahu, aku hanya akan ambil ini bila keadaan betul-betul teruk di pulau ni. Kita akan isi beg galas dan mula berjalan sepanjang pantai sebab ia akan bagi kita sumber yang boleh digunakan untuk terus hidup di sini dan mudah-mudahan membantu kita untuk bertahan. Ada macam 3 garisan pasang surut yang berbeza. Kita ada pasang besar kat atas tu. Ini mungkin pasang besar kat sini dan pasang kecil kat bawah sana. Dan inilah kawasan yang kita nak cari di sini. Korang boleh tengok-tengok ni. Terus je. Kita jumpa botol air kencing orang. Bro, memang tak boleh minum tu. Tengok semua benda dalam tu. Tengok sini. Itu adalah sepit ketam gergasi kat situ. Dan aku tak tahu apa benda tu buat kat sini sebab ni laut terbuka. Ini bukan kawasan paya bakau. Tengok sini. Kita ada longgokan besar macam-macam sampah yang terdampar. Kau mungkin boleh guna benda ni. Ini hampir macam tikar yoga yang nipis. Dan kita akan dapat guna benda ni nanti bila kita bina tempat perlindungan. Aku akan tunjuk apa yang kita akan buat dengan benda ni. Kita ada tin lama kat sini. Kalau kita masak apa-apa dalam tu, memang confirm kena tetanus. Tengok betapa berkaratnya benda tu. Macam yang kau boleh nampak, banyak kelapa kat sini memang dah busuk teruk. Ada satu kat situ. Bagus lah tu bro. Kita dah jumpa yang pertama. Korang dengar tak tu? Kita dapat sebiji kelapa yang ada sedikit air dalamnya. Aku tak pasti sama ada benda ni dah busuk ke belum. Kita kena buka dulu untuk tengok. Tak banyak kawan-kawan, tapi sekurang-kurangnya ada juga. Setakat ni kita okey juga. Kita jumpa beberapa benda dalam beg galas yang boleh bantu kita. Kita ada sikit lagi, mungkin beberapa ratus meter sampai serpihan ni habis. Tak ada satu pun jejak kaki, tak ada satu pun bot, langsung tak ada apa-apa. Cuma aku dan korang je kat sini. Tak ada orang lain. Tengok ni. Apa ni bro? Sekarang, biar aku tunjuk satu hilah pada korang. Aku baru jumpa bola sepak lama kat sini. Tapi, kalau aku terdampar kat pulau ni tanpa topi, aku akan guna bola ni 100% setiap hari. Biar betul? Tapi korang tahu, kita akan guna topi ikonik Wade Papenfuss of Short Hills. Jauh lebih baik daripada bola sepak yang tak berguna tu. Ya Allah. Ini adalah tulang sotong yang sangat besar. Sekarang, kalau pisau kita tumpul, korang sebenarnya boleh guna tulang sotong ni untuk asah mata pisau. Tapi, pisau saya sekarang memang dah tajam. Ya Allah bro. Oh, benda ni memang akan berguna nanti. Esok pagi, saya dan korang semua, kita akan minum secawan kopi, confirm 100%. Kalau kita boleh kumpul apa-apa jenis cecair, kita akan letak dalam beg galas guys. Masa saya dihantar oleh kapten tadi, dia suruh saya periksa sebelah lagi pulau ni awal pagi esok. Saya tak pasti apa maksud dia, tapi kita akan pergi esok pagi. Tapi pertama sekali, kita kena bina tempat perlindungan. Kita akan habiskan cari di pantai ni dulu, lepas tu terus balik ke camp. Tengok ni. Kita jumpa burung mati bro.
Rasanya baru beberapa hari mati. Ini salah satu burung tu yang korang nampak terjun dari langit ke tengah laut, tangkap ikan. Burung ni memang besar. Benda ni memang busuk, bro. Berehatlah dengan tenang, saudara. Beritahu aku dalam komen, korang, apa nama yang patut kita bagi kat burung mati tu? Serius, dia nampak macam legenda burung tu. Dia mesti dah takluk lautan, confirm. Tengok apa aku jumpa. Topi fiesta paling gempak. Oh, kita nak pergi parti menari kat pulau tu nanti. Inilah yang aku akan pakai, bro. Sambil aku cari kat pantai ni korang, aku terfikir, apa barang impian yang aku nak jumpa kat sini? Beritahu aku dalam komen sekarang juga. Kalau korang boleh jumpa satu benda kat pulau ni dengan aku sekarang, apa benda tu dan kenapa? Kita ada beberapa masalah. Korang boleh nampak cuaca sekeliling aku sekarang. Hujan turun lebat dan aku tak tahu apa akan jadi dalam beberapa hari akan datang. Jadi, kita kena mula bina tempat berlindung. Perkara pertama, kita nak pastikan kita bina di atas tanda air pasang besar kat sini. Tunggul pokok tumbang ni, ini akan jadi penambat kita. Kita akan bina kat sini. Kita kena gali lubang yang agak kukuh kat sini. Ini akan jadi palang silang untuk tempat perlindungan kita. Sekarang, kita cuma perlu pastikan ia betul-betul padat kawan-kawan, tapi ia dah tersangkut di bawah tu. Baiklah, kita akan guna bahagian berbentuk Y ni dan letakkan di bawah palang silang kita sebagai pengukuhan. Apa yang akan berlaku ialah, semakin kita padatkan, semakin ia akan menekan ke bawah, yang bermakna ia tak akan runtuh ke atas kita sepanjang malam. Sekarang, masa untuk isi tempat ni. Kulit kayu berwarna putih ni akan menghalang sebarang kelembapan daripada masuk dan beri kita perlindungan teduhan yang sangat baik. Itulah apa yang kita mahukan. Lihat awan-awan itu. Itu tak bagus. Rancangan sekarang, tutup sebanyak mungkin lubang di tempat perlindungan kita. Kita akan gunakan pokok itu. Kita akan tarik naik, uji dan buat sambutan kecil. Mari kita lihat dari dalam. Ini akan jadi rumah kita. Ia akan beri teduhan nanti. Kalau hujan turun malam ini, harap-harap ia akan buat kita lebih hangat daripada kena hujan terus. Kita dah berjaya, sayang. Kita dah ada rumah di pulau ini. Jom. Aku dah kerja keras gila, berpeluh macam budak gemuk dalam kelas PIN cuba bina tempat perlindungan ni. Jadi, kita akan pecahkan kelapa ni dan tengok kalau ada air kat dalam, bro. Aku harap sangat kelapa ni tak busuk. Jom kita buka. Nampak macam tak bagus. Aku ingatkan kelapa ni ada air kat dalam, bro. Oh, bau dia tak betul. Semua air laut dah masuk dalam ni dan memang dah busuk sangat. Oh, aku kecewa sangat sebab kelapa tu dah busuk. Aku tak nak habiskan air kita awal-awal. Tapi tengoklah berapa banyak aku dah minum korang. Dah banyak ni. Dan itu baru selepas lebih kurang 1 hari kat sini. Sejujurnya, aku kena jimat air kita atau cari sumber air lain kat sini. Kalau tak, memang tak ada cara kita boleh bertahan untuk beberapa hari lagi. Cuaca makin teruk. Nampaknya hujan nak turun. Kita mungkin cuma ada 2 jam lagi sebelum gelap. Dan itu saja peluang kita untuk tengok sama ada kita boleh dapatkan makanan malam untuk malam ni. Korang, sejujurnya, kita memang tak mungkin pilih masa yang lebih tepat daripada ni. Kita baru je siap bina tempat perlindungan kita. Kita tengah bersiap nak pergi menyelam. Dan tengok awan besar yang tengah lalu ni. Nampak macam ribut besar, bro. Hujan tengah turun dengan lebat sekarang ni. Tapi korang tahu, kita memang perlukan air. Jadi jom kita cepat-cepat ambil beberapa botol ni. Sebaiknya kita nak sesuatu yang lebih besar, macam corong ke apa-apa. Kita akan cepat-cepat pusing sekeliling, tengok apa yang kita boleh jumpa. Saya cuma nak pasang corong yang mudah. Bila hujan, semua air akan turun dan mengalir masuk sini. Jom ambil sirip dalam bin kita. Dah masa untuk memburu, bro. Jom.
Kita dah berjaya bro. Ya. Dan kita dapat salah satu ikan paling gila pernah aku jumpa guys. Ini sebenarnya ikan sebelah tropika. Dan ini kali kedua saya pernah dapat dalam hidup saya guys. Dan ikan ni memang sesuai diburu dengan lembing tangan macam ni. Ikan ni bergerak dengan sangat pelik. Lepas tu dia akan tanam diri dalam pasir. Dia macam menari shimi. Lepas tu terus diam je kat situ. Kita boleh datang dekat, menyelinap dan tembak dia. Setiap sisi haiwan ni warna dia memang berbeza. Itu sebabnya satu sisi tu masuk ke dalam pasir. Dan satu lagi sisi tu memang untuk menyamar dengan terumbu karang dan semua benda kat situ. Dan sebab itulah ikan ni dipanggil ikan sebelah tropika sebab kau boleh nampak dia ada tompok-tompok biru yang cantik kat badan dia. Dia ada 2 mata kat sebelah kepala dia je. Dan masa dia muda, sebenarnya mata tu mula kat sebelah lagi satu. Bila dia membesar, mata tu perlahan-lahan bergerak ke atas kepala dia ke sebelah yang sama. Kita dah ada makanan untuk hari pertama. Perkara seterusnya ialah cuba nak hidupkan api. Sebab kat sini sekarang ni memang basah. Aku rasa kita dah ada air, tapi aku tak pasti sama ada kita boleh hidupkan api atau tak. Mungkin kita akan makan sashimi. Aku kena cari sikit air kawan-kawan. Korang pun nampak tadi hujan turun sikit. Woohoo! Oh, ada air sikit. Hari ni memang penat. Bina tempat berteduh, memburu dan semua tu. Kita perlukan api dan lebih banyak air kawan-kawan. Kalau tak, kita tak akan tahan lama. Ini mungkin cukup untuk kita sampai ke pagi esok. Dan kemudian, awal pagi esok, saya nak pergi cari sepanjang pantai dan tengok kalau kita boleh jumpa botol-botol yang terdampar, mungkin ada kelapa, apa saja yang boleh bantu kita teruskan. Sekarang, kita ada masalah. Hujan turun sepanjang petang dan saya tak pasti sama ada kita boleh hidupkan api atau tidak. Benda-benda ni di sini. Nampak tak? Ia agak tersembunyi. Inilah bahan penyala api terbaik yang boleh kamu dapat di pulau ni. Jadi, kalau ini pun tak boleh menyala, memang tak ada apa yang boleh. Ia tak menyala langsung. Sebaik saja ia mula nak hidup, terus padam. Memang tak jadi. Terlalu lembab. Saya betul-betul nak api untuk masak ikan tu bro. Oh, kita mungkin akan kesejukan malam ni sebab kita tak dapat hidupkan api. Memang semuanya basah betul tak sini. Kalau saya itik, hari ni memang best. Tapi kita pun tak dapat nak masak ikan kita. Nampaknya kita kena makan cara primitif bro. Mentah habis. Ini bukan pisau yang sesuai untuk kerja ni kawan-kawan. Parang besar lama ni, tapi boleh juga buat kerja. Saya cuma nak ambil bilah saya dan cuba potong beberapa keping sashimi yang cantik. Daging mentah. Oh ya Allah. Dagingnya sangat putih dan lembut kawan-kawan. Ini memang paling segar. Sashimi putih. Mari kita cuba. Tengok macam mana rasanya. Memang sedap sashimi ni. Lagi sedap kalau ada kicap soya kat pulau ni. Tapi saya tak kisah. Saya nak makan habis sashimi ni kawan-kawan. Kita akan naik ke camp. Saya rasa malam ni akan jadi sejuk. Tak mungkin saya akan habiskan cabaran ni tanpa menyalakan api dan kumpul lagi air. Dan kita juga perlu pergi ke sebelah lagi pulau esok pagi untuk tengok apa yang Kapten tinggalkan untuk kita. Sekarang ni, kita makan separuh ikan sebelah kita. Saya akan simpan baki ikan tu untuk kemudian kalau saya lapar sepanjang malam. Baiklah semua, saya sedang bersiap untuk malam ni. Saya duduk di pantai dan ambil masa sekejap untuk bersyukur atas segala-galanya. Saya tahu, ramai antara anda di saluran ini telah mengikuti perjalanan saya. Anda semua memang telah mengubah hidup saya sepanjang beberapa tahun lepas. Beberapa tahun lepas, saya cuma bekerja kerja biasa. Saya seorang pelajar universiti, lepas tu, saya keluar dan bekerja dalam dunia korporat
buat kerja buruh apa saja yang boleh untuk cari duit. Dan sekarang saya berada di pulau ini, mengejar impian saya, membawa anda semua bersama dalam pengembaraan ini. Anda semua memang telah mengubah hidup saya. Saya sangat-sangat bersyukur kepada anda semua. Sejujurnya, kalau ada sesiapa di luar sana yang ada impian tapi takut nak kejar, teruskan saja bro, sebab hidup anda memang boleh berubah. Tengoklah sekarang ni, semua ni sebab anda semua. Saya sangat sayang anda semua dan terima kasih banyak kerana menyokong saya. Kalau anda semua terus menyokong saya janji, saya takkan berhenti buat video. Saya tak nak menangis seorang diri di pulau ni. Tapi saya sayang anda semua lebih daripada apa-apa pun. Memandangkan di pulau ni dah hampir gelap sepenuhnya, kalau ada apa-apa perkara pelik berlaku malam ni, saya akan pastikan untuk beritahu anda semua. Saya cuma harap hujan tak turun. Sekarang ni memang agak panas kat sini. Saya ada tikar yoga ni dan kita ada tempat berteduh. Tapi siapa tahu apa yang akan jadi. Ada ular kat sini. Ada haiwan liar yang datang ke sini, penyu dan macam-macam lagi. Jadi, saya akan jumpa korang sama ada sepanjang malam ni atau esok pagi awal-awal lagi. Selamat pagi kepada korang semua. Malam tadi memang kami tak dapat tidur sangat. Kami asyik beralih-alih dan saya rasa sejuk sebab kami tak dapat nyalakan api. Sekarang saya cuma ada beberapa perkara dalam fikiran saya. Mulut saya kering macam gurun Sahara. Jadi kita kena cari sesuatu untuk diminum kawan-kawan. Saya juga nak pergi teroka ke sebelah lagi pulau ni untuk tengok apa yang Kapten tinggalkan untuk saya. Kita kena nyalakan api. Itu memang wajib kat pulau ni. Tempat perlindungan kita masih bertahan dengan baik. Korang boleh nampak, tempat ni bagi banyak teduhan dan ia halang semua angin kat situ. Kita kena cari sesuatu untuk diminum kat pulau ni kawan-kawan. Sekarang memang teruk. Ada banyak kelapa kat sini. Yang ni dah busuk. Korang boleh bau kawan-kawan. Kalau ada bau masam macam tu, maksudnya memang dah busuk. Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Kelapa lama berdebu. Ini nampak bagus. Kita ada kelapa dengan sedikit cecair di dalamnya. Kelapa ni memang dah tua sangat. Dia memang seorang ini. Tapi baunya agak masam. Saya tak nak bazirkan lagi tenaga untuk kupas kelapa ni sebab saya dah berpeluh sakan. Saya akan pecahkan saja. Kita ada cawan yang kita jumpa semalam kawan-kawan. Saya rasa dia dah separuh busuk kawan-kawan. Tak tipu, bau dia pelik. Macam dah diperam dalam kelapa, tapi sekurang-kurangnya masih cair. Dan saya rasa taklah teruk sangat. Jadi, kita patut boleh minum. Memang bukan kelapa manis. Kita perlukan itu bro. Kita akan pastikan ia selamat. Saya nak tengok apa yang Kapten tinggalkan untuk kita semalam kawan-kawan. Jom. Kita naik ke tanda air pasang sebab tak mungkin dia tinggalkan di bawah sana. Ia pasti dah hanyut malam tadi. Saya jumpa jejak kaki dia. Tengok ni. Kita dah jumpa jejak kaki dia. Oh, tak mungkin. Tengok ni. Oh, Kapten. Dia tinggalkan kita sebatang lembing kat sini. Oh, ini memang akan jadi penyelamat. Kawan-kawan, ini bermakna kita boleh pergi memburu haiwan besar kat sini. Kita boleh tinggalkan lembing tangan yang kamu semua nampak semalam langsung tak ada kuasa tu. Oh, terima kasih banyak-banyak kepada Kapten. Kita akan menyelam sampai ke sini dan teroka sepanjang pantai ni. Kita akan balik ke kem, bersiap dan ada satu perkara yang kita perlu buat. Lepas tu, kita akan terus ke sana. Momentum dah berubah kat pulau-pulau ni. Kita akan tanggalkan topi kita dan ambil topeng kita. Tapi kawan-kawan, kita perlukan semua tenaga yang kita boleh dapat. Jadi, kita akan habiskan benda ni sekarang. Wuhuhu! Wuhuhu! Yuhu! Kita dapatkan quick revive sayang dan kita sudah bersedia. Wuhu! Saya bersemangat. Kita berada di air laut biru jernih. Kita ambil senapang, tombak, tenaga maksimum melimpah. Ya Allah, airnya sangat jernih sekarang. Kita dah mula. Ia macam kolam renang besar bro.
Jom pergi. Kita ada pistol air, sayang. Tengok, dia pergi. Oh, tengok benda tu, buang benda tu. Itu tak bagus. Tengok awan-awan tu datang. Ya Allah. Dengar guruh tu. Itu memang gila. Guruh kilat di sekeliling kita. Susah nak cakap sama ada ribut ni akan kena kita atau tidak. Tapi saya rasa ia memang menuju terus ke arah kita. Tidak. Inilah yang berlaku di pulau-pulau macam ni, bro. Sekejap tadi memang cantik sangat. Dan sekejap lagi hujan turun mencurah-curah. Aduh, tidak. Saya tak pasti sama ada kita boleh nyalakan api atau tidak. Ikan ini kawan-kawan ialah ikan surgeon unicorn. Dan itu kerana semua bilah di ekornya itu, ia betul-betul seperti pisau pakar bedah. Kalau kau kena, ia akan hiris kulit kau. Sebab itulah Kapten tinggalkan senapang tombak untuk kita. Tak mungkin kita boleh dapatkan ikan ini dengan tombak tangan. Kulit mereka terlalu keras, bro. Kau boleh nampak dia berdarah banyak. Itu sebab kita cuba keluarkan semua darah dari daging. Dia memang dah mati sekarang. Tadi ada ikan tenggiri Spanyol besar lalu dan saya cuba tembak dari jauh. Saya rasa kalau saya kena haiwan tu,
dia mesti dah ambil tombak saya. Memang tak boleh lawan. Saya pun tak ada kekili pada senapang saya atau apa-apa macam tu. Jadi sebenarnya kita agak bernasib baik. Kau nampak tadi hujan turun sikit je masa kita kat dalam air. Masih agak kering lagi. Tapi ada ribut besar sedang datang. Korang boleh nampak tu sekarang. Aku nak tengok kalau aku boleh hidupkan api dengan cepat supaya kita boleh masak ikan kita. Ini yang kita perlukan kat sini. Korang memang basah sangat. Aku tak tipu. Aku dah kumpul timbunan ranting paling besar yang boleh. Kalau ini pun tak menyala, memang tak ada harapan lah bro. Korang tak akan percaya. Kita berjaya hidupkan api. Lepas berhari-hari tanpa api, tanpa haba, kita berjaya sayang. Ya, kita akan makan ikan di sini. Mari ambil pisau kita. Mari cari kayu yang boleh kita gunakan untuk letak atas api. Ini nampak agak bagus. Kita sentiasa tajamkan hujungnya. Kita dah dapat kepala dan isi perutnya. Buang benda tu. Kita ada makanan panas tengah dimasak. Jom, semua pergi letak. Ia tengah dimasak dalam komen. Sejujurnya, tiada apa yang lebih baik daripada api yang hangat dan makanan yang sedang dimasak di atasnya. Korang nak tengok beberapa hari lepas, aku dah beku kesejukan kat pulau ni. Aku ingat aku hanya akan makan ikan mentah sepanjang cabaran ni. Dan aku fikir, tak mungkinlah. Kita mesti hidupkan api. Kita berusaha dan akhirnya berjaya. Tengok, isi dia dah mula kelihatan. Kita angkat sekarang. Kita akan tanggalkan kulit dia dan tengok daging di bawahnya. Tengok ketulan-ketulan daging tu. Baiklah, jom kita makan. Hangat, berasap dan memang sedap gila. Ya Allah, sedap betul. Ada sesuatu tentang ikan segar yang dimasak atas api di pulau tak berpenghuni macam ni. Seorang diri. Saya dan korang semua. Kita belasah ikan kita ni, geng. Dan saya boleh nampak sesuatu di kaki langit, sayang. Huhu! Itu di sana adalah bot yang akan jemput kita. Kita dah berjaya, sayang. Ini memang cabaran bertahan hidup yang gila. Kalau anda nak tengok lebih banyak video, ada beberapa lagi di sini. Dan saya akan jumpa anda semua dalam pengembaraan liar yang seterusnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Cheerio!